Okey, untuk hari ni kita pergi TGV. Okey, now kita udah sampai dekat Ion Kinta City. Buka-buka je pintu. No, terpampang TGV Ion Kinta City. Apa ramai berbenur je ni? Ada kenduri ke apa? Pening kepala teman mikirnya. Okey, sampai-sampai je kita kena pergi ke kaunter pertanyaan. Bukan. Kaunter pendaftaran untuk kita daftar nama kita untuk kita dapatkan tiket. Dah dapat tiket. Apa lagi? Beratur lah untuk beli makanan. Ni dia makanan yang bini teman udah beli. Setelah aku membelikan semua benda ni, bini aku pau aku. Dia dapat benda ni. Apa orang panggil souvenir daripada TGV, iaitu Stitch. Siapa nama dia? Angel. Okay, kita tengok. Apa benda ni? Oh my Angel. Car air freshener, guys. Dashboard series guys. Jom kita tengok. Oh my god, pinky kau ya. Uyo. Oh, itu dia punya wangi lah. Wah. Tokong tangkan ting comel guys. Buka dalam ni, buka bawah. Tapi kita nak bau dulu. Nanti kat dalam kereta dah kita ni. Dah. Buka sikit je. Kan wangi fresh, ni. Dia bau fresh. So dia bagi yang ni. So nanti yang ni kita letak dekat dalam. Letak kat kereta terus lah. Sekarang? Macam tu. Okey, buka. Oh lah kau tepuk. Okey. So ambil tu. Love. Kita letak kat dalam. My god. Masalahnya letak kat dashboard dia tak jatuh. Kena ada gam. Ni dia sediakan gam, guys. Habis pergi letak. Habis pergi letak. Bukan, buka dulu. Okey. Yelah, saya pergi letak. Okey. Okey, sementara nak tunggu wayang start, letak dalam kereta dulu lah. Nak tengok alright ke tak alright. Okey, kita tampal dekat sikit dengan aircon supaya bila je kita buka aircon dia berbau je. Nah, comel. Okey guys, inilah dia. Kalau korang nak, dia ada satu lagi Stitch. Yang ni apa entah nama dia, aku lupa nama dia. Tapi dia ada Stitch sekali, warna biru dengan warna pink. So kalau korang nak, korang boleh tengok dekat TGV. Kalau korang boleh dapat dekat TGV je, tempat lain tak ada tau. Okay, bye. Okay,